Tu ada cakap dalam buku kan, 99% spesies yang pernah hidup telah pupus. Macam ni yang, adakah diorang semua 99% yang tuan masukkan ni hidup berserentak ataupun bukanlah berzaman? Berzaman. Tapi berzaman. Sebab kita baru hidup dalam satu zaman Holocene lah. Zaman yang macam ribu-ribu tahun lah. Tapi bayangkan, kehidupan dah start berbilion tahun tau. Bilion tahun. 1 bilion saat ni, kalau 1 juta saat sama dengan seminggu macam tu lah. 1 juta saat. 1 bilion saat sama dengan 72 tahun tau. Dia punya magnitude dia. 1 juta tahun baru 1 bilion saat. 1 bilion tahun lama. So saya kata 99% spesies dah pupus tu. Walaupun kita tak ada fosil, yang tu berdasarkan didaksi lah. Kehidupan dah mula start. The moment kehidupan start 3.5 bilion tahun dulu, dia tak berhenti. Dia terus hasilkan kepelbagaian spesies. Walaupun sikit demi sedikit, tapi pada tempoh yang sangat lama, macam-macam lah spesies ada. Daripada dinosaur, daripada reptilia, ikan, burung, macam-macam. Bila macam tuan reflect kan, apa hikmah di sebalik tuan rasa macam Allah SWT bagi kita jumpa fosil-fosil manusia-manusia yang lain yang bukan manusia kita? Apa hikmah? Tuan ada terfikir? Saya pernah fikir lah. Yang hikmah dia untuk tunjukkan yang kita ni datang daripada proses alam lah. Kita datang daripada tanah. Maksud dia, dari sudut kata lain, kita datang daripada alam yang Allah dah buat. Dan dia satu macam hadiah jugalah. Kita diberikan bukti sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Dan kita ni jadi antara umat yang diberikan nikmat tu. Untuk berfikir, nikmat untuk jadi khalifah, nikmat untuk kita ni lah, kita macam tadabbur alam tu. Saya macam amazed lah bila ada manusia yang lain daripada kita. Macam mana life dia orang? Macam mana? Ada satu fosil ni menarik lah. Fosil dia nama Tongchild lah. Taung, Tongchild. Dia bukan spesies homo pun. Dia spesies Australopithecus africanus. Dia leluhur lain daripada homo. Macam mana dia tu? Taung, Tongchild. Okay. Saya amazed dengan fosil ni, sebab dia fosil tu bukan tulang biasa, tapi dia ada cerita. Setiap tulang ni dia ada cerita tau. Kalau tanya orang yang kaji fosil, dia tahu. Sebab Tongchild ni, dia dekat mata dia tu ada kesan cakar, kesan ni tau, kesan kuku yang cengkam kat mata dia. Susah nak tengok, tapi mungkin kalau ada gambar dia. Maksudnya ada satu je lah. Tongchild ni satu je fosil. Ada tengkorak. Okay. Kanak-kanak yang daripada spesies Australopithecus africanus ni. Okay. Dia primata yang lebih kurang macam manusia, tapi dia bukan manusia lah. Dia makhluk yang lagi jauh lah. Tapi dalam bekas tu sebenarnya menunjuk cerita yang masa budak ni kecil, dia dah diburu oleh burung lah. Burung helang mungkin. Yang mana burung helang ni tekan dekat tengkorak dia tu, angkat dia naik atas. So saya bayang macam masa tu dia tengah, budak tu apa rasa dia kan, dia tengah menangis, mak dia pun tengah ni, walaupun mereka ni bukan manusia lah, tapi tu sejarah kehidupan, cerita, hikmah lah di sebalik fosil tu saya tengok. Orang sekarang senang nak nafikan benda-benda macam ni, tapi bila dihadapkan dengan bukti-bukti ni, wow, dia macam, dia sebenarnya buatkan kita terfikir dan kita macam inilah, terharu jugalah sebenarnya. Macam wow, syat. Itu salah satulah benda yang macam ni. Tu ada cakap dalam buku ni kan, bukti agama ritual tertua adalah 40,000 tahun, betul? Lebih kurang. Okay, lebih kurang. Tapi macam Dr. Zami berpegang dengan Nabi Adam baru berapa belas ribu tahun. Dan tapi tuan berpegang lebih lama kan, 300. Saya tak letak. Kalau saya tak berani letak Nabi Adam tu dekat mana, sebab dari sudut agama kurang jelas dekat mana. Dari sudut sains pun, sains tak sentuh pasal Nabi Adam. Sains, saya sebut kat dalam buku saya, sains tidak menafikan ataupun mengesahkan kewujudan Nabi Adam bila wujud. Tapi bila saya cakap macam ni, ada orang rasa benda tu macam lagi mengelirukan kot. Sebab bila saya tak letak Nabi Adam di mana, dia susah lah nak cakap. So saya tak berani. Tapi kalau tanya saya tak berani letak. Faham. Sebab nanti bila saya letak ni, akan ada bukti-bukti baru yang menyebabkan saya terpaksa tukar lokasi ataupun masa bila. Faham. Wallahualam. Boleh jadi ke macam sebenarnya bukti yang kita jumpa DNA yang dijinakkan tu, kan tadi tuan cakap 10,000 kan, lembu start dijinakkan. Boleh jadi ke sebelum tu ada lagi lembu lain yang kita jumpa bukti yang
sebenarnya lebih lama benda tu. Boleh jadi. Oh. So saya pun tak beranilah nak kata macam pembelah jinakan ni boleh jadi lebih awal ke, boleh melibatkan spesies lain ke. Yang tu pun satu persoalan juga. So maksudnya tu bukanlah like the final findings lah. Betul. Yang okay. Saya tak rasa tu final so dia finding memudahkan sikit lah untuk fikir mungkin lebih lama. Yeah. Betul. Sebab saya rasa tulis lah ni Tom punya quotes dalam buku, tak mungkin semua homo sapien daripada dua orang, Adam dan Hawa, which is tadi genetik punya argument lah. Argument tu lah yang saya dah cakap tu. Tapi pandangan ni memang radikal lah sebab, dan saya rasa itulah salah satu sebab orang nak haramkan kot. Tapi masalah dengan haramkan ni ialah saya tak tahu sebab apa. Sebab apa nak haramkan? Dia tak ada ayat, dia cuma kata mengelirukan akidah. Yang tu je. Tapi mengelirukan kat mana? Okay, sebab dalam buku saya ni saya tak sentuh. Tuan rasa lah kat mana? Sebab dengan apa yang Tuan fikir saya sekarang. ada dua je suspek lah. Satu suspicion, satu tajuk. Manusia sebelum Adam. Orang tak suka tahu macam ada manusia tu sebelum Adam lah. Orang tak suka main perkataan manusia tu dilihat mengelirukan lah, saya rasa lah. Sebab bila daripada cerita-cerita yang ni, antara penerbit, ada orang bertanya kat penerbit yang mana orang ni macam ada kaitan dengan jabatan, wallahualam lah. Orang tanya macam manusia sebenarnya tu apa contohnya. So bila kita tunjuk yang bukti yang kata dekat dalam buku teks cerita pasal manusia zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik, manusia-manusia yang berpuluh-puluh ribu tahun dulu, macam Perak Man 11,000 tahun dulu. So yang ni siapa ni macam tu. So yang ni manusia prasejarah, manusia sebelum sejarah, manusia purba. So apa kaitan mereka dengan Nabi Adam contohlah. So orang macam tak boleh jawab lah soalan tu. Tu satu suspicion saya lah, orang kenapa orang nak haramkan. Sebab tajuk dia tu kontroversi lah. Sebab orang faham semua manusia hari ni daripada Nabi Adam, maka Nabi Adam ni manusia pertama lah, tak ada manusia sebelum Nabi Adam. Itu anggapan orang, which is saya rasa tak betul lah. Sebab kedua, saya rasa pasal topik bab terakhir pasal evolusi dan Islam tu lah. Saya dalam buku ni saya nak tunjuk yang sebenarnya teori evolusi ni satu fakta sains, yang mana fakta sains ni tak bercanggah dengan agama, dan manusia juga berevolusi lah. Tapi ayat last pada bab terakhir tu saya banyak bincang pasal evolusi dan Islam. Saya cerita pasal kefahaman orang Islam ni, berapa ramai orang yang percaya evolusi, berapa ramai orang tak percaya. Ada satu macam ni lah, kaji selidik dekat Malaysia ni lebih kurang 30%, 40% orang percaya evolusi. Maksud dia tanda yang baik lah. Maksud dia percaya evolusi. Apa? Okay, kita kena simplify apa maksud percaya evolusi. Kadang-kadang orang ingat kalau kita dia percaya manusia berevolusi. Maksudnya, adakah bila kita cakap orang tu percaya manusia berevolusi, dia akan percaya manusia ni pada buruk? Adakah itu yang dia faham? Yang tu tak pasti sebab macam mana dia orang faham. pemahaman evolusi berbeza-beza, tu yang susah untuk kita. Betul. Maksudnya dia kalau setakat evolusi tu kita evolve in terms of genetically tu, okey lah, semua orang mungkin boleh terima lah, sebab kita tahu alam ni menekan kita kan. Betul. Yang tu terbahagi pula kepada bentuk kepercayaan orang. Ada orang yang memang tak percaya terus evolusi lah. Ada orang percaya yang evolusi berlaku, tapi dia mengecualikan manusia. Manusia tak berevolusi, makhluk lain semua berevolusi. Walaupun saya rasa dari segi saintifik, memang saya dah cakap tadi, memang tak logik lah. Lepas tu yang kefahaman ketiga, semua orang berevolusi kecuali Nabi Adam. Yang tu saya pegang lah. Saya percaya memang semua manusia ni memang berevolusi lah, datang daripada berkongsi leluhur sistem genetik yang sama semua ni, kecuali Nabi Adam je tak berevolusi, turun masa tu dan menghasilkan keturunan hari ni, pengecualian Adam. Last kali percaya semua evolusi, termasuk Nabi Adam pun evolusi juga. Yang ni pandangan yang bagus, tapi dia kalau tengok kerangka Islam tu, dia tak boleh. Sebab memang dalam Quran dah jelas kata Nabi Adam tu memang dicipta secara direct, secara langsung. Itulah. So dalam buku tu saya bincang pasal benda ni. Saya tak ulas apa-apa pasal ayat Quran ke apa, sebab yang tu luar bidang saya lah. Tapi saya dah cakap dalam buku ni, ini bukan kata-kata terakhir. Saya tak kata korang kena ikut apa yang saya kata ni. Kalau korang tak ikut, korang apa ke apa, saya tak cakap. Yang saya point out, benda ni buku macam
perbincangan. Saya dah buka perbincangan ni, lepas ni kita akan ada lagi macam tu lah. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveler emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.